warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Madani. Saya Muhammad Azim bin Muhammad Ghazali membawakan kepada anda berita terkini. Dalam berita perdana, saya akan menganalisis terdapat beberapa isu-isu semasa berkaitan dengan etika dan perundangan dalam pendidikan. Pendidikan bukan sahaja tentang mencampaikan ilmu, tetapi juga memberikan satu tanggungjawab moral serta memberikan khasiat yang terpuji kepada masyarakat. Malah, sebagai pejabat awam, seorang guru terikat dengan perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah termaktub dalam undang-undang di Malaysia. Kerana apa? Kerana ia akan menjamin integriti profesional mereka. Dalam berita ini, saya akan menganalisis 3 kes undang-undang yang dianalisis dengan merujuk kepada peraturan-peraturan pegawai awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Hak Asasi Manusia. Sebelum itu, marilah kita lihat sedutan terhadap isu-isu ini. Saksikan. Seorang guru lelaki ditahan selepas disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah di sekitar Damansara Damai, Petaling Jaya. Suspek berusia 40 tahun itu ditahan oleh sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya. 2 guru besar merupakan antara 3 yang ditahan reman Suruhanjaya Pencengkahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki membuat tuntutan mengandungi butiran palsu bernilai kira-kira RM500,000. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang bekas guru sekolah kebangsaan di Selayang yang memukul bekas muridnya menggunakan penyapu sehingga berdarah dan menerima 5 jahitan di kepala membayar ganti rugi berjumlah RM85,000. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, berujuk kepada berita-berita ataupun sedutan berita yang telah dipaparkan seperti tadi, saya boleh menyimpulkan terdapat 3 kes. Yang pertama, guru terlibat dalam pengedaran gajah. Berdasarkan laporan berita, seorang guru lukingan berusia 40 tahun yang bertugas di sebuah sekolah ditahan kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah, iaitu jenis ganja di sekitar Damansara Damai. So, secara tak langsung, ujian yang dilakukan terhadap guru tersebut didapati positif ganja. Maka, ketika ini telah melanggar beberapa peraturan, antaranya Peraturan 4 dalam kurungan 2 dalam kurungan B, di mana melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan nama perkhidmatan awam dipandang buruk. Yang kedua, Peraturan 4 dalam kurungan D dalam kurungan G, bersikap tidak bertanggungjawab. Maka, jika disabitkan kesalahan, seorang guru itu boleh dikenakan tindakan tata tertib, termasuk dibuang kerja, mengikut Peraturan 37 dalam kurungan 1 dalam kurungan B. So, secara tak langsung, seorang guru jika dia disabitkan kesalahan terlibat dengan peredaran dadah atau mengambil dadah, secara tak langsung akan dibuang kerja kerana telah menjejaskan nama baik seorang pejabat awam. Baik, tuan-tuan, kita lihat pula pada kes yang kedua, iaitu tuntutan palsu oleh seorang guru besar. Kalau kita lihat pada sedutan berita yang telah dipaparkan seperti tadi, mana SPRM menahan 3 individu di mana 2 orang daripadanya merupakan seorang guru besar di sekitar Sarawak, di mana disyaki membuat tuntutan palsu bernilai kira-kira RM500,000. Banyak tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka disyaki membuat tuntutan palsu dalam penyelenggaraan kerja sistem telaga tiup di sekolah sekitar tersebut, di mana tidak pernah dilakukan tersebut. Malah mereka membuat tuntutan palsu itu menyebabkan tindakan ini melanggar Seksyen 18 Akta SPRM 2009, di mana menyatakan bahawa adalah satu kesalahan untuk mengumpulkan dokumen yang mengenai butiran palsu dengan niat menipu prinsipal. So, kalau kata mereka ni dah terbukti bersalah, mereka boleh dikenakan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah suapan ataupun RM10,000, mengikut mana yang lebih tinggi, atau penjara sehingga 20 tahun. Mereka juga dikenakan tindakan tata tertib sebagai pejabat awam, termasuklah dibuang kerja di bawah Peraturan Pegawai Am Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Maka sangat beratlah jika seorang guru itu mengambil rasuah. Maka elak-elakkanlah. Kalau kita lihat kes yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, di mana seorang guru memukul pelajar. Seorang guru di sekolah kebangsaan di Selayang diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk membayar ganti rugi sebanyak RM85,000 kepada muridnya. Kes ini berlaku pada tahun 2019 apabila guru itu dah berusia 60 tahun lah. Pada masa kes itu telah didakwa, guru itu sudah berpencing. Dia telah memukul kepala murid berusia 8 tahun dengan penyapu, menyebabkan kecederaan yang memerlukan 5 jahitan.
maka guru ni didakwa di mahkamah dan berarti guru ni telah melanggar beberapa hak asasi kanak-kanak, termasuklah hak untuk tidak didera ataupun diseksa. Dan termaktub dalam perkara 5 dalam kurungan Perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh dilucutkan nyawa ataupun kebebasan diri kecuali mengikut undang-undang. Selain itu juga hak kanak-kanak untuk dilindungi. Seksyen 21 dalam kurungan 1 dan 33 Akta Kanak-kanak 2001 melindungi kanak-kanak daripada penderaan fizikal dan emosi. Dan yang ketiga, hak untuk pendidikan dalam persekitaran selamat. Seksyen 30 Akta Pendidikan 1996 menegaskan bahawa setiap pelajar berhak mendapatkan pendidikan dalam persekitaran yang selamat dan bebas daripada kekerasan. Maka dari sini saya boleh simpulkan melalui kes yang ketiga ini bahawa seorang guru tidak boleh sewenang-wenangnya menghukum pelajar itu sehingga mendatangkan kecederaan lalu menyebabkan mereka boleh didakwa di mahkamah. So hasil daripada yang analisis yang saya boleh simpulkan terhadap dua kesan, di mana kesan jangka panjang terhadap seorang guru, di mana jika mereka terlibat dalam kes-kes begini, maka hilanglah respek atau kepercayaan serta reputasi mereka sebagai seorang guru yang sering dipandang tinggi oleh masyarakat. Ketiga, sudah tentulah mereka akan dikenakan tindakan disiplin seperti undang-undang dan menjejaskan masa hadapan mereka. Dan terakhir sekali, sudah tentulah kemerosotan etika dan profesional mereka sebagai seorang guru, menyebabkan orang lebih hilangnya respek mereka terhadap seorang guru. Tapi kepada para pelajar juga menyebabkan kualiti pendidikan mereka terjejas disebabkan oleh sikap seorang guru tersebut. Malah motivasi dan kepercayaan mereka terhadap sisi pendidikan itu sendiri akan dipandang enteh ataupun dipandang rendah sebab sikap seorang guru melakukan jenayah dengan seperti itu. Malah bagi pihak-pihak berkepentingan, contohnya imej sekolah, imej kementerian akan terjejas dengan teruk. Selain itu juga kos undang-undang dan pentadbiran itu meningkatlah sebab kerana melibatkan wang ringgit yang sangat tinggi dan juga menghilang serta menjejaskan kepercayaan orang awam kepada pejabat awam. Maka saya boleh bagi cadangan apakah langkah-langkah pencegahan untuk kita mengatasi kes-kes begini. Yang pertama, kalau kita lihat iaitu dalam segi aspek etika, di mana jawab awam ni perlu dilakukan berkala dalam profesionalisme serta kepimpinan etika. Malah mereka juga perlu diterapkan dengan program-program kesedaran integriti supaya mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang menyalahi undang-undang mereka sebagai seorang pejabat awam. Selain itu juga bagi pihak berkuasa ataupun pihak pentadbiran perlulah melakukan pemantauan, di mana mengadakan sistem pemantauan dalam keadaan untuk menilai prestasi guru. Selain itu juga di setiap sekolah juga boleh ditubuhkan kasih disiplin guru supaya dapat memantau profesional mereka atau sikap serta integriti mereka dalam melaksanakan tugas mereka sebagai seorang pejabat awam. Yang ketiga, sudah tentulah melalui perundangan, di mana penguatkuasaan kod tata laku ataupun kod tata kelakuan dan Akta Kanak-kanak 2001 serta proses pengambilan bakal seorang guru perlulah diperketatkan melalui terkesan latar belakang serta ujian psikologi. So secara keseluruhannya mengenai isu etika dan perundangan dalam pendidikan memerlukan pendekatan menyeluruh yang menekankan aspek etika, pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang. Dengan langkah-langkah ini, sistem pendidikan dapat ditentukan lagi untuk memastikan setiap pelajar memperoleh hak mereka dalam persekitaran yang selamat serta kondusif. Demikian diskusi saya pada hari ini. Teruskan bersama saya untuk perkembangan terkini. Saya Muhammad Hazim bin Muhammad Ghazali melaporkan untuk Berita Perdana. Sekian, terima kasih.